Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para penonton yang saya hormati kalian, hari ini kita bagi pula satu kampung sebagai EP yang ketiga, kampung Bukit Naka. Buat persiapan dan juga persiapan untuk menyambut perayaan Tadika Mungkin Lalu. InsyaAllah yang akan berlangsung pada tanggal 20 ni, 27 bulan ni, bulan Mei 2568. Hari itu kita buat dah EP 1 dan EP 2. Ini kita tengok EP yang ketiga, persiapan terbaru, persiapan terkini. Bagaimana persiapannya, kita jom ikuti bersama. Waktu kita tengok pintu gerbang ni. Dulu belum lagi siap. Ni dalam 90% lebih dah. Pintu gerbang ya, buat mudah-mudah. Buat mudah-mudah dengan kayu bulat. Kayu bulat. Ada dengan keris di atas. Oh, ni keris tu. Keris gadah tu di atas tu. Oh, jomel juga ni pintu gerbang ni. Ni pintu gerbang untuk perayaan Tadika Mungkin Lalu. Pada 20 ni 27 bulan 8. Ni pintu gerbang yang. Tengok pintu gerbang ya. Dia satu dia sini ada keris. Ada keris atas tu. Dua dia keris atas tu. Mari ni. Pintu gerbang ya. Pintu gerbang, nama pintu gerbang kampung Bukit Naka, lepas tu keris besar je ada dua atas. Oh, keris besar dua atas. Ni pintu gerbang ya. Ni pintu masuk, pintu masuk. Lepas tu masalah getak ya sudah. Jabatan ya 100% sudah dah. Kita nak getak ya, nak pergi ke sana tu. Sana adalah pak jual, kedai jual, kedai kapal di sana tu. Ni getak ya, jabatan ya sudah 100% dah ini. Boleh siapa-siapa nak check in sini. Ni tempat check in ya ni. Sini di tengah ni ya wak besar. Wak besar untuk pak check in, pak ambil gambar dah, pak ambil gambar. Ni. Itu kita mai wak tu tak sudah molek lagi. Gini sudah 100% dah. Ni pak check in ya, pak besar ya ni. Oh, ya meh. Lepas tu, ni kita buat lagi masuk mari. Ni kedai jual. Kedai jual semua duk lain ni. Kedai jual semua kekmoh jual duk lain ni. Kekmoh jual nak beli belah lain ni. Dalam kebun satu kebun ni. Tempat jual. Tempat jual semua duk lain ni semua. Ni EP yang ketiga ni kita tengok perkembangan terbaru lah. Perkembangan terbaru. Hari ni ada ahli kampung duk buat kebersihan dan duk buat persediaan hari ni. Di waktu pagi ni dia pukul 9. Kat kafe pukul 9. Ni padai, ni pak jual semua duk lain ni. Pak jual semua duk lain ni. Pak jual kekmoh jual kata duk lain semua. Ni, teduh tempat teduh tak panah. Pak tanah. Ada pang kayu satu pulai tu. Tu, ya ada getak pula. Getak nak turun ke padai ni. Getak nak turun ke padai permainan ni. Getak ni, getak kayu pula, pula. Getak 3 semua. Tadi getak panjang dek nu. Ni getak panjang. Mari getak panjang tu pak jual tu. Lepas tu mari pula pergi kepada mai permainan ni getak pula sini. Lepas tu pentas. Nu pentas nak nampak nu. Tengah pendek pentas nak nampak nu. Nanti kita suruh tengok nampak. Nu pulang pentas nu. Nu pentas nak nampak nu. Nu pentas nak nampak nu. Weti duk sini nu. Kalau ni padai ya. Ni padai ya ni. Kalau tak hujan insya-Allah lah. Padai comel sekali, padai permainan bola juga volleyball semua padai di sini. Tu dia tu. Bangun dah dia tu. Padai lah benda ni. Kalau dia pentah di sana tu, pentah nampak tu. Pulang pentah tu, pentah kita sewa dak air lagi cuma boleh belakang nampak pulang tawak pulang lepas nak tepek wine ni pentah je. Lepas tu kita tengok getak yang ketiga pula. Jom. Ni getak selagi ni satu getak lagi ni. Maknanya 3 getak. Getak panjang 1, getak pandak 2. Ni getak untuk apa ni? Getak untuk nak pergi kepada permainan juga ni. Maknanya 2 getak jabatan 2 sini. Ni turun le padai ni. Le padai ni. Satu getak renung, yang 2 getak sini. Getak sini untuk lakah pergi ke padai Jon. Lepas tu sini ni kekmoh jual. Kekmoh jual dak lain semua. Jual ni dak lain kebun semua. Kalau dia padai ni. Padai di sini. Lepas tu weti di sana nu weti. Apa saya tunjuk weti di sana nu. Tu weti pentas dak lain nu. Nu pentas apa dak tengah benda nu, pentas. Lepas tu padai yo benda nu, benda ni. Apa tu benda lek ni. Ni. Sodok molek cekak dah padai ni. Kalau tak hujan insya-Allah comel sekali lah padai tu. Sekarang ni kering dah. Siapa-siapa nak mari boleh pada tanggal 20 ni 28 bulan Mei akhir bulan ni. Perayaan Badan Sekolah Melayu Mungkin Lalu. Insya-Allah itu akan jumpa. Dan siapa-siapa yang tengok video ni dah minta like, share, dan terima kasih kepada kita semua yang ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.